Assalamualaikum. Hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, kepada mereka yang baru sampai ke channel ni atau saluran ini, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang masalah Grab atau e-hailing. Alright, malam 14 Ramadan, kiranya dah 2 minggu, berpuasa. Ni aku gue balik ni, tak makan lagi ni, buka dah minum air semua tadi. Tak makan lagi lah. Sebab tadi solat maghrib bagai aku bunyi ni aku tak berkenan betul lah. Alright, benda nak cerita ni. Ni korang tengok jalan lah sebab dah malam kan. Gelap, banyak benda tak update ni. Banyak benda tak update ni. Alright, insurance lah, apa nama ni, aku duk sibuk dapat notification kan. Sibuk aku tukar insurance lah. Sebab aku dah, orang kata dah renew insurance bagai kan. Tapi kan insurance aku sekarang ni tengah sibuk pakai Kurnia. Rupanya Kurnia dan juga apa nama, Liberty apa bagai Liberty ke apa. Dah abang kata dah bergabung meletup. Dia dah bergabung. Dia dah bergabung meletup dan maksudnya tiada lagi insurans harian. Dah tak ada lagi insurans harian. Tu masalahnya sekarang ni. So siapa-siapa yang pakai Liberty, Kurnia, M Insurance, yang pakai harian, tak nak, suka tak suka, kena tukar. Sama ada kau tak ni add on, kena tambah premium ataupun cari insurans lain kan. Jadi hal lah, dah nak raya ni jadi hal lah, macam hal pula nak raya ni. Okay. Dia last April 16 April. 16 April. 16 April guys. So siapa-siapa yang pakai insurans tu dia dah tak ada harian. Sebab tu Grab dia sibuk hantar notification ni. Suruh apa orang kata, suruh pakai tahunan. So ni lah sebab dia. Sebab dah banyak syarikat insurans dah tak nak buat untuk orang kata harian kan. So dia buat untuk tahunan. Dia ada tu juga. Aku rasa dia apa nama ni, syarikat insurans ni dia buat macam ni sebab yelah, kalau kata dia ada bila dia buat untuk harian kan, mungkin dia market dia untuk driver e-hailing ni tak besar kan. Kalau kata dia buat harian ni, dia punya market untuk driver Grab sajalah kan. Untuk pemandu Grab sajalah. Mungkin untuk e-drive ke, Asia Ride, apa lagi GV Ride kan, apa bagai jadah lagi punya apps dia tak boleh nak tapau. So banyakkan insurans aku tengok dia buat macam ni sebab dia nak tapau semualah kan. Mana boleh nak bagi Grab je kan. Kau app lain pun aku nak juga. Dari situ lah kita boleh nampak lah sekarang ni. So sekarang ni kata silap aku, ada contoh macam Asia Ride aku dengar ada nak buat harian, Maika pun ada nak buat harian, GV Ride pun ada nak buat harian. Aku rasa memang dah terkubur lah kot kan. Impiannya sebab syarikat insurans dah banyak tak nak harian kan. Dia orang lebih nak ke tahunan sebab lah premium lagi besar kan, lagi banyak boleh tapau kan. So itulah dia. Right, lepas tu apa lagi yang kecoh-kecoh viral ni? Okay ni, baru ni ada kecoh yang pasal sebelum kita buat pembatalan ataupun cancellation, no show kan, penumpang tidak hadir atau penumpang tidak muncul. Alright, okay dia macam ni. Untuk masa beta test dulu, yang ni beta test aku tak dapat lah. Ini cerita kawan Alpha lah. Okay, dulu beta test sebelum dia bagi dekat semua orang, okay, untuk no show tu. Okay, masa beta test tu memang dia punya SOP nya memang kita kena call dulu, okay, kena telefon dulu, okay, penumpang
2 kali kena telefon dulu 2 kali. Dan lepas tu tunggu 5 minit baru boleh cancel yang no show tu lah. Okey, tapi mungkin sebab apa nama ni, orang kata cara tu agak menyusahkan kan. So agak menyusahkan, so dia terus bagilah semua, kini tak payah telefon pun, tunggu 5 minit tak ada, kita cancel no show lah. Biasalah tu kan. Kena pula macam Bangla, memang biasa. Aku semalam ke 2 hari sudah, Bangla duk salah pin je kan, pin tempat lain, tunggu tempat lain kan. Job RM5, memang aku kutip bila RM3 kan. Okey, okey tu dulu okay, masa beta testnya memang Grab nak buat macam tu, call dulu 2 kali, lepas tu tunggu 5 minit baru boleh cancel no show. Okey, disebabkan cara tu tak praktikal, tu yang Grab bagi je. Tunggu 5 minit, tak ada kau telefon ke, kau tak telefon ke, cancel kan. Okey, no show. Okey, kita dapat Grab sekarang ni pisang ni. Alright. Okey, untuk yang baru ni, kuasa yang ni beta test juga. Okey, tapi ada, bagi aku dia kebaikan kepada driver. Okey, di mana yang baru ni kita telefon passenger 2 kali. Okey, telefon passenger 2 kali tak berangkat kan. Tak ada tunggu 5 minit, terus cancel no show. Aku tak tahulah dia akan automatic cancel no show ke apa lepas call 2 kali tu. Tapi ceritanya macam tu. Maksudnya lepas kali kedua kita call tu tak berangkat ke apa, akan terus boleh cancel no show walaupun tak tunggu 5 minit. So itu yang baru. Katanya macam tu lah kan. Aku rasa kalau yang macam ni okey kan, ngam lah. Ngam teruk lah kan. Kita dah call 2 kali tak berangkat kan, apa lagi, tunggu apa lagi kan, cancel lah je lah. Nampak. So macam tu lah. Kalau kata macam tu okey, ngam. Orang kata memang sesuai sangat lah. Okey, sesuai sangat kan. Tapi itulah, tak tahu yang macam mana. Lepas tu dah ada juga ni nak cerita ni, banyak juga belum apa-apa hal lagi, belum di apa kata, belum dilancarkan lagi untuk semua driver. Dah ada lah cakap, tak apa, kita tekan je, buat je miss call 2 kali. Allah, dah panjang akal kan. Belum benda ni belum ni lagi dah ada dah cara-caranya kan. Kita miss call je 2 kali, terus dapat RM3 kan, RM4. Allah, panjang pula akal masing-masing. Allah Akbar, aku tak faham lah kan. Nampak, sebab tu benda-benda macam ni kena beta test. Nampak, nak tahu perangai driver macam mana kan, perangai beruk driver macam mana. Ni ada, nampak, belum apa-apa hal lagi dah ada dah. Kita buat miss call je. Korang ni memang buat hal lah. Aduh, betul perangai kan. So tu lah. Aku rasa bila buat yang baru ni, call 2 kali tak berangkat ke apa, terus book no show. Bagi aku yang macam tu lagi best lah kan, daripada kita call 2 kali, dah call 2 kali still nak kena tunggu 5 minit pula kan. Sakit jiwa juga. So aku rasa kalau kata dia buat yang macam tu tapi itulah yang jenis yang panjang akal tu kan, tekan miss call 2 kali je. Mungkin Grab kena, orang kata, adjust sikit lah kot. Sebab dah ada perangai macam tu kan. Panjang akal saja, ada saja kan. Wah, betul lah perangai kurang ni. Okey, lepas tu apa lagi? Tak ada apa lah. Tak ada apa. Ni apa nama ni, ada viral juga dekat grup WhatsApp. Katanya bulan-bulan puasa ni ada nampak hantu dekat landside. What? Bulan puasa ni kena kacau. Bulan puasa ni bukan semua kena ikat ke kan. Yang tinggal yang setan-setan yang ada ni korang lah.
Marah orang tu kan. Yang tinggalkan kita je lah. So tapi kalau kata apa nama ni, bukan bulan puasa kan, dekat Lensan dia dekat Chatterfield tak ada sangat. Dekat Chatterfield, dekat apa ni, Isui lagi lah sebab boleh queue sampai pukul 10 je kan. So kalau kata yang memang 24 jam memang Chatterfield dengan Lenside lah. So dekat Lenside tu orang kata memang orang kata ada lah kan, ada nampak-nampak je. Macam aku kan ada perasan sebelum ni masa yelah rajin tidur airport tu, ada perasan orang lalu sebelah kita tengok, kau bangun tengok tak ada pula orang kan. Tapi tak tahulah, kalau kata kena kacau teruk-teruk tu aku rasa mungkin tak ada lah kot kan. Mungkin tak ada lah kan. Benda ni dah lama, bukan baru kan, bukan baru. Sebab kita datang tempat dia kan. Sebab sebelum ni tak ramai kan dekat Lenside tu. Semenjak Grab boleh queue kat situ, lepas tu dah app-app lain pun dah boleh queue, dah seramai-ramai alam kan. Dekat Lenside tu dulu, dekat Lenside tu ada juga tempat askar kot. Askar pun sampai lari kot sebab korang lah kan. Aku ingat dia ada mesin basuh dekat tandas lelaki tu, ada orang guna. Aku tak boleh belah. Maksud aku yang ada guna tu, kalau askar-askar tu guna malah sebab tu memang untuk dia orang kan. Ni budak-budak e-hailing ni ada yang pakai basuh baju kat situ. Bertuah betul perangai. Aduh. Kan. Okay, selingan-selingan lah. Alright, lepas tu apa lagi selingan-selingannya? Ni apa nama ni, yang pasal untuk ni fare adjustment. Okay, untuk fare adjustment, ni terutamanya untuk orang dekat apa nama ni, dekat KV lah, KL lah terutamanya. Okay, yang mana bila minta fare adjustment tu, ada mitos mengatakan bila kita buat pakai jalan lain ataupun kita tak pakai jalan dicadangkan oleh Grab, kita pakai Waze lah apa bagai, kita tak dapat. Tak. Okay, yang tu mitos. Okay, mitos. Tak kisahlah kau nak pakai Waze ke, kau nak pakai Google Map ke, kau tak nak pakai Grab punya map ni kan, buat masih boleh minta fare adjustment. Katalah dah minta fare adjustment tu tapi tak dapat. Okay, tapi tak dapat. Maksudnya Grab punya pengiraan tu dah orang kata dah muktamad lah. Wah, muktamad. Perkataan bahasa Melayu dia muktamad, ataupun kalau bahasa Inggerisnya dah finalize kan. Dah muktamad. Alamak. Sekejap, ni patah balik. Pick up 6 kilo. Wah, betul. Alright. Panjangnya bunyi. Okay, itulah dia, fare adjustment kan. Tak semestinya nak kena pakai map Grab tu baru dapat, tak kan. Pakai Waze, pakai Google Map masih boleh dapat fare adjustment. Tapi kalau kata dah minta tak dapat, bukan sebab tu lah, bukan sebab kau pakai Google Map atau Waze. Kadang-kadang jawapan CS ni sakit hati kan. CS ni kadang-kadang itulah geram tu, sekali telefon jawapan lain kan, 2 kali telefon lain pula lagi jawapan kan, 3 kali telefon lain lagi. Tu dah bertuah perangai. So apa nama ni, itulah dia. Fare adjustment ni tak semestinya pun kata kau pakai map Grab baru dapat, tak semestinya. Tapi itulah dia, macam cakap tadi lah, kata kalau tak dapat maksudnya memang Grab punya pengiraan tu dah muktamad. So korang-korang mana yang rasa fare tu tak ni ke apa, minta je lah fare adjustment kan. Minta saja kan. Tak semestinya kau kat KL ke apa, kat tempat lain pun kan, Melaka ke mana, Penang ke apa, fare tu kau rasa tak munasabah, boleh minta fare adjustment, tak ada masalah kan. Minta saja kan. Dapat tak dapat tu belakang cerita, minta dulu. Okay, minta dulu. Minta dulu. Okay. Lepas tu apa lagi? Apa lagi nak cerita?
Lepas tu apa nama ni, ada satu artikel ni, artikel apa, New Straits Times ke apa tak. Tadi ada orang share tadi kat grup, tapi artikel tu bahasa Inggeris lah, so mana yang tak berapa berkenan baca bahasa Inggeris, ni aku punya terjemahan mudah lah. Okay, aku bagi Anthony Tan, okay, bukan Anthony Lock, Anthony Tan, okay, pengasas Grab, okay, dia cakap lah, okay, kita ni kalau kata tak nak menggunakan apa AI ataupun tak nak menggunakan AI, kita akan apa kata ketinggalan lah. Okay, jalan. Alright. Apa yang Anthony Tan cakap tu betul. Okay, AI, kehidupan kita sekarang ni guna AI. Macam aku pun sekarang dah memang guna ChatGPT. Aku dah tak guna dah apa kata Google punya AI tak, bila kau search tu dia punya algoritma tak ngam kan, dia tak bagi jawapan apa yang kau nak kan. Bila kau search, bila kau buka ChatGPT, aku tak pastilah apps AI yang lain, tapi aku memang ChatGPT punya orang. Bila aku guna ChatGPT tu, aku tanya apa-apa, aku dapat jawapan terus lah. Alright. Okay, AI ni benda apa, pintaran buatan. Okay, kita yang buat dia kan. Okay, kita yang adjust dia nak macam mana kan. So kita tak boleh nak elak. Sekarang ni memang pakai kan. Tapi still manusia masih diperlukan lagi lah kan. Kira kalau kata contoh, kalau kata AI tu dah memang canggih sangat kan, kenapa kapal terbang masih lagi memerlukan pilot kan. Kalau betul AI dah orang kata canggih sangat, buat apa nak bayar gaji pilot mahal kan. Pakai je lah, tekan je lah AI tu macam contoh A pergi B kan, tekan je lah, kau terbang sendiri, dekat sendiri. Cakap AI canggih-canggih pun, AI ni kita kena ada orang lah, tapi kena abang kata kena ada pemantauan manusia juga. Contoh macam tol, kita ambil tol lah, tol. Walaupun semua lorong tu dah memang tak ada orang dah kan, lorong Tashengo, lorong Smart Tag, lorong apa nama ni RFID kan, yang tu AI mudah lah, simple punya AI kan, dia detect gitu kan. Okay, kan bila ada masalah kan kena orang juga yang pergi kan. Macam baru ni minggu lepas aku dapat tengah bangau tu, tengah jok sendu tu, dapat pula jok GKL kan. Tapi harga tak berapa nak keras lah, 200 setengah. Lalu tol air keruh tu boleh pula palang tu apa kata tak detect kan. Tak detect, so nak tak nak kenalah akak tol tu lari pergi kat lorong kau kan, nak buat tu. AI ni dia canggih-canggih pun kena orang. So aku cakap apa nama ni, Anthony Tan dia kata macam tu kan. Okay, orang yang tak nak AI ni nanti dia akan ketinggalan. Dan tak juga, bila dah ada AI ni masih ada manusia. Contoh macam Grab ni, kau dah canggih-canggih macam mana pun kau kena juga driver kan. Macam aku cakap lah, okay, kereta pandu sendiri kalau dekat Malaysia ni, kalau kata dia nak buat lah, mungkin lambat lagi lah kot. Mungkin 5 ke 10 tahun lagi mungkin, mana tahu. Dan kalau kata ada pun mungkin tak banyak tempat, sebab yelah, kalau kat Malaysia ni jalan macam mana tu. Kalau tempat yang betul-betul boleh buat, Putrajaya, Cyberjaya, apa kata Bandar Terancang kan. Ni kena kalau kat Melaka ni mampu tau, kena depan rumah taman, lepas tu tengah rumah kampung, belakang rumah taman balik. Pening tu AI nak baca jalan tu. Kan. Macam dekat, okay, kalau kereta pandu sendiri, kalau Uber dah memang start dekat US, tapi tak sepenuhnya lah. Okay, Uber kat US dah mula, tapi tak sepenuhnya, ada tempat je. Tapi itulah, kalau kau tengok video kat YouTube kan, ada masanya jadi bengong. Sampai je kau boleh search, kau boleh cari video tu, kereta tu semua berpusing dekat tempat yang sama. Kan, jadi bengong. So tu juga dia ada nak tak nak kena orang juga. Ya betul, untuk sekarang ni kita memang perlu AI kan, nak buat apa-apa AI, segala-galanya AI. Handphone baru pun sibuk AI lah. Tapi itulah,
kita masih memerlukan orang kata human touch. Wow, sentuhan manusia lah kan. Nak buat tu memang kena ni juga. Canggih-canggih macam mana pun orang kena ada juga. Yelah, ni aku dah lama tak buat video ni kan sebab apa? Aku ni kereta ni apa kata macam-macam hal. Aku sorry aku cakap kereta aku apa nama ni fuel pump nak tong rupanya bukan fuel pump aku. La haula wala quwata illa billah. Aku punya tank bocor halus. Okey. Bocor halus, minyak memang tak nampak lah. Memang tak nampak dia meleleh tapi bau ada. Kan aku mula ingat hos kan. Mula ingat hos betul tak ya? Mula ingatkan fuel pump, pergi check fuel pump aku elok. Tapi bau tu ada. Tu check hos aku elok. Kan? Lepas tu bau lagi. Bila jack tinggi sikit kereta aku, baru nampak. Dia memang meleleh memang sikit je. Tapi disebabkan ni tank kedua tu hari, tank yang mula-mula tu dah tukar second hand. Yalah kini aku pakai sekarang second hand lah. 400 lebih kak, 500 dan sekali pasang. So yang ni macam aku cakap lah, sebab sekarang ni orang kata musim kedekut. Kan kena jadi kedekut. So aku tampal je lah. Tapi itulah tempat yang boleh tampal kan, yang dekat Tanjung Minyak tu, dia boleh tampal tapi dia kata tank ni dia tak boleh buka. Dia kata aku tak pandai buka. Terus terang dia cakap, aku tak pandai buka. Aku nak solder benda tu aku pandai. Dia kata kan, nak cari bocor tu aku boleh. Aku nak buka aku tak reti. So kena pergi bengkel lain. Puas lah cari bengkel nak buka tank. Ya Allah, tak ada bengkel nak buka babe. Tak ada bengkel nak buka. So bila dah dapat bengkel yang boleh buka, upahnya mahal lah kan. Kau tu tak upah ada berapa? 180 siap upah. Buka pasang aku cakap apa 180 siap. Aku menjangkakan 120 80 ke 120 ke 180 dia hentaknya aku. Tapi tak apalah aku cakap buat dah banyak kedai kan yang tak nak buat, tak nak buka, tak nak tolong kau. So dia je tapi mahal tak apalah, layan je lah. Yang tampal tu murah ya, berapa puluh ringgit je kan. Upah buka pasang mahal. Tak apalah, jimat sikit kan, sebab ada je dapat je tank murah. Berapa aku dapat dekat Malim tu 350, tapi tu tak lah betul. Upah buka pasang sama dengan juga tadi kan. So itulah dia. Itulah dia. Apa lagi aku nak bebel ni. Dah 2 minggu puasa ni, so inilah. Kita ucapan raya ke nantilah. Flashback. Alright. Sebelum tertinggal, okay. So dah lama tu video banyak benda tertinggal. Okay. So ni pasal Puspakom. Okay. Habis cerita pasal Puspakom kan. Alright. Puspakom mulai berapa hari bulan? Ini berapa bulan? Tak nampak. Ni 15 16, 17 ya. So Isnin minggu depan. Okay, Isnin minggu depan dah mula dah apa nama ni, kalau korang nak buat Puspakom apa, macam sebelum ni 2 minggu awal kan. So disebabkan Puspakom sekarang ni dah orang kata dah terlalu sesak dengan orang. So dah panjang kan. Aku rasa orang-orang yang mau tengok video aku ni dah boleh sebulan awal. So kalau sebulan awal pun kita punya apa nama ni rotek ke apa Puspakom, tarikh ikut yang dulu lah kan, dia tak kacau kan. Macam sebelum ni kalau kata kita buat terawal sikit, dia akan ikut tarikh awal tu kan. So 2 minggu awal tak apa. So sekarang ni disebabkan terlalu ramai kan, dia buat sebulan. Dan apa benda ni, dan ada benda-benda, tapi yang 5 benda yang dia tak berapa nak check tu lebih kepada lori bas lah kan. Kalau nama kat pintu tu tak berapa nampak benda semua, tu yang tu tak ada feel. Kursi kalau berut-berut ke apa kan, bukannya punca kemalangan pun. Yang tu dia tak check, tu lebih kepada bas lori lah. So kalau untuk semua kenderaan yang betul-betul benda dia check, macam tayar kan, kita punya gandam dia semua, alignment yang dia semua, yang tu masih kena jagalah. Okey, dan apa lagi ni
Dan apa dia disebabkan dia dah panjangkan masa tu, sekarang ni memang sehari sekali je kereta boleh masuk kan. Katanya dia nak membantras runner. Okay. So sekarang ni kau dah fail hari ni nak tak nak, suka tak suka kena booking lagi lah kan dalam apps. So mungkin ambil masa 2 minggu lagi lah kan baru nak check. Sebab tu dia bagi sebulan tu, bukan orang kata apa, bukan saja-saja dah kan. Dia nak bagi orang kata sebulan tu bersebab lah sebenarnya, bersebab. Okay, dia dah bagi sebulan tu tu. Tapi kereta sehari sekali je dia masuk. Alright, lepas tu tadi ni baru apa nama ni, dapat notification daripada Grab. Siapa-siapa nak jadi influencer untuk Grab kan, boleh lah hantar video kan. Hantar video kau, cakaplah kau nak, kenapa kau boleh nak ni menjadi influencer untuk Grab kan. So macam aku tak tahulah nak hantar ke tak. Tapi sesiapa yang nak, boleh lah kot. Jelaslah ada jajan lah kan. Mesti dia bayar. Mesti dia bayar kau. So itulah dah. Ada lagi tak update aku tinggal lah. Buat masa ni tak adalah. Tunggu kalau ada aku selit lagi video. End of flashback. So tu je perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.